Simple je. Dia macam roti kukus and then dia ada sauce and then ada cheese and then ada macam tadi tu pepperoni kat atas tu. Kita makan. Dia seperti roti kukus. Roti dia lembut. Tapi kan benda ni sangat simple tau sebab dia just letak roti, sos dengan macam daging kat atas tu. Jadi sedap lah. Not bad. Yang ini adalah pulut durian. Oh, yang Tahu ini. tak harga dia berapa? RM20,000. Susah ni nak buka ya Allah. Masya Allah. Kita nak buka sini je. Mantap. Ni ada pulut mantap. durian yang Dia kita mau beli tadi. panggil aku tahu tadi. Dia tak ada kuah tau. Dia just letak macam santan kat situ, pulut and then durian. Durian ni sedap guys. Durian kampung. So makan dia macam ni. Korang just campur je. Ambil pulut dia. Korang just campur je dengan durian ni. Dia bagi durian pure. Tadi baru dia kopek tau. Sangat fresh. And then macam ni. gitu. Sedap ni guys. Best yang duduk seperti sini. dingin ya Makan tempat dia ni. Indonesia sedap guys. Ni favourite saya. Makan Indonesia sedap, guys. RM20,000 je banyak ni. Lepas tu ni ada oden. Oden guys. Oh, ada oden lagi. Okay, next. Ini adalah cireng. Makanan Indonesia juga. Dia macam curry puff tapi bukan curry puff guys. Okay. Dia bukan curry puff. Dia kena makan dengan sos ni. Cuba rasa plain dulu. Rasa dia macam mana? Dan dia macam sambal. Oh. Okay, so kita try makan dengan sos ni. Saya nak tahu rasa dia macam mana. Habuk. Habuk buat serangga. Habuk guys. Kamera saya ni macam tak fokus tau. Korang enjoy je lah Okay juga. Dia lembut, dia tak rangup. Kalau curry puff Malaysia rangup kan. So yang ini pula pergedil jagung. Yang ni sedap tak guys? Dia macam jagung tu orang buat cucur. Tapi di sini panggil pergedil. Oh. Cuma kalau dia baru lepas goreng kan rangup Dia rasa macam manis-manis sikit. Rasa jagung tu tepung. Dia salut dengan jagung. So kita akan still rasa macam kita kunyah jagung tu punya bertih tau. Itu je hari ni. And actually ini adalah hari terakhir